Like macam mana doktor boleh kahwin dalam keadaan tak kerja lagi? Ramai orang muda nak tahu ni. Macam mana tu? Okey, dia sebenarnya masa saya master tu saya belum kahwin lagi kan. Lepas tu saya habis master lebih kurang 2019. 2019, betul lah 2019 tu baru saya kahwin, awal 2019. Kemudian saya ada juga buat kerja tepi-tepi lah, kerja side job macam tutor. Lepas tu ada juga buat part time. Masa tu saya ada juga kerja sebagai research assistant dekat Fakulti Pendidikan. Masa sekejap je, lebih kurang dalam sampai bulan Mac 2019. Kemudian saya ada buat kerja-kerja tutor apa semua, tuition dan sebagainya. Memang tak kerja. Tapi ada kerja-kerja part time income. Part time tu income tu, tapi income tu tak banyak. Saya memang benda ni saya berterima kasih kepada isteri saya lah, sebab awal-awal kami kahwin dulu memang perbelanjaan harian bulanan rumah tu saya separuh, dia separuh. Even rumah saya tak ingat lah. Rumah saya bayar full, rumah sewa saya bayar full, bil saya bayar full, cuma macam barang-barang dapur tu guna duit dia. Lepas tu bila saya dah buat PhD tu, tahun 2020 saya buat PhD, barulah saya dapat support dia 100% lah. Ada jugalah yang macam saya rasa benda-benda asas tu saya dapat support lah 100%. Like terima banyak cabaran nak kahwin tanpa sebelum kerja ni? Kerja tetap? Bagi saya daripada segi financially dia tak begitu, secara peribadi tak mencabar sangat lah, sebab isteri saya bekerja. Saya pun dapat allowance penuh selama 3 tahun. Maksudnya like penerimaan keluarga? Memang keluarga ni payah sikit lah. Even daripada keluarga mertua ataupun keluarga sendiri pun memang mereka tak dapat percayakan saya lah untuk berkahwin, sebab masa tu saya masih belum habis belajar lagi dan kita pun belum ada kerja yang stabil. Basically saya tak financially stabil lah pada ketika itu. Tapi kita bagi je lah apa-apa reason kan. Cakap saya ada duit gini-gini, ada geran dan sebagainya. Kita ada allowance bulanan dan sebagainya. Cukup untuk 3 tahunan dan sebagainya. Dan mereka setuju je lah. Tapi cabarannya memang ada lah awal-awal dulu. Kau ni nak bagi anak bini makan apa dan sebagainya. Kena juga, Jadi kita berhujah je lah kan. Okay, kita ada geran dan geran tu dapat bagi kita duit bulanan, dan duit bulanan cukup untuk support benda-benda asas, rumah sewa, bil, makan apa semua. Kita cakap benda macam tu je lah. Jadi bila dah kita dah kahwin apa semua, dan pada saya bila kita berkahwin semasa belajar ni, ada setengah orang memang ada cabaran lah, duit tak cukup dan sebagainya. Kalau dah ada anak kan. Tapi kalau belum ada anak ni, duduk berdua sekali ni, kalau saya, kehidupan saya secara peribadi, saya tak ada masalah financial sangat. Cuma yelah, keluar berjalan pun okey, nak makan mewah seminggu sekali pun okey. Kita ada masalah lah. Lagipun bagi saya benda ni, isteri saya pun banyak membantu saya lah. Awal-awal perkahwinan dulu dia sanggup bagi gaji dia sikit untuk kita support rumah tangga kita kan. Lepas tu kalau saya dah ada PhD pun kadang-kadang dia belanja makan mewah sikit kan. Macam itulah. Jadi kita pun tak rasa macam terbeban sangat lah. Doktor recommend tak macam untuk orang lain kahwin sambil belajar? Saya susah nak cakap. Benda tu bagi saya bergantung kepada keperluan, keadaan orang tu. Ataupun dia punya perbelanjaan orang tu macam mana. Sebab saya kadang-kadang ada setengah orang dia hidup single pun gaji 3K misalnya kata. Dia kata tak cukup. Ya. Ada orang rasa tak cukup. Tapi saya 3K untuk orang macam saya lah dulu, masa awal-awal dulu cukup je. Doktor kahwin umur berapa? 26. Okay. Saya tak ingat 25 ke 26. Lebih kurang macam tu lah. Jadi saya bergantung kepada expenses dia, komitmen dia macam mana. Saya masa tu komitmen saya, kereta saya beli dengan pak mertua saya, second hand lah. Jadi bulan-bulan tu kita rasa ada duit kita bayar, tapi sekarang dah habis lah. So saya beli kereta second hand dengan dia, so komitmen kereta tak banyak sangat. Lepas tu rumah sewa, lepas tu makan pun macam tu je lah. So kita tak ada. Dan saya bersyukur pada mak mertua saya dengan parent saya sendiri, sebab parent saya
pesara kerjaan. Jadi diorang ada duit bulanan. Jadi saya tak terbeban untuk bantu secara kewangan lah kepada mereka. Kita ada duit lebih, kita bagilah. Tapi kalau macam nak bantu diorang hidup tu, saya tak ada, maksudnya saya tak begitu wajib untuk bantu diorang sebab diorang dah cukup seadanya. Kewajipan saya pada isteri saya dululah, kan. Sama juga macam parent mertua saya, yang mana mereka pun ada seorang peniaga, seorang pesara kerjaan. Jadi mereka ada sumber pendapatan sendiri yang boleh support diri diorang. Kadang-kadang ada setengah orang dia terpaksa support mak bapak diorang, kan. Jadi ada komitmen kat situ, mungkin 500-600 sebulan, kita tak tahulah. Ada yang dah nak beli kereta, kan, dah beli rumah, takaful ke whatever lah. Tapi saya tak, yelah, ada setengah orang memang macam tu, bila komitmen banyak macam tu, bergantung lah. Kalau dia rasa cukup untuk sambung belajar, dia sambung. Kalau tak. Dalam semua ni doktor, kan tadi doktor cakap lah, doktor belajar PhD baru habis kan sebenarnya? Berapa tahun? Tahun lepas, bulan 9 baru habis. So officially bulan 9 baru dapat kedoktoran? Oh baru lagi lah. Baru lagi. Okay. Tapi like mungkin memang ditakdirkan lah, sebab nama, bila saya ingat zaman saya tengok doktor lama-lama dulu pun, perkataan Dr. Zamir tu memang macam dah sesuai lah. Walaupun tak jadi lagi doktor kan, baru lagi. Saya rasa masa you contact I dekat TikTok ke? Saya rasa bukan kot. Kat Instagram. Email kan? Email. Awal tu kan Instagram kan? Instagram tapi tak dapat respon. Tu email Lama ke? Lepas tu saya email baru dapat respon. Oh, masa so, email tu saya rasa ni kita kena email guys. Masa email tu saya rasa saya belum habis PhD lagi kot. Oh, okay. Tak adalah sebab macam doktor macam pakar dalam bidang orang fikir fizik ni. So dalam minda saya memang saya ingat doktor memang sebagai doktor pun. Walaupun mungkin doktor tak finish lagi time tu. And doktor setuju tak kalau saya cakap masa doktor tengah belajar, dalam masa yang sama belum bekerja, disebabkan doktor muncul ke social media, doktor bukakan peluang untuk generate income juga daripada panggilan orang ke sebagainya? Ada? Ada jugalah orang panggil bagi talk, jemputan apa-apa ada juga, tapi nak bagi sebagai sumber pendapatan bulanan tu tak banyak pun. Tak boleh lah. Tak banyak pun. Bonus boleh lah. Tapi doktor, macam mana doktor boleh muncul kat ML Studio? Mak Luffy panggil saya. Tak. Macam mana Mak Luffy jumpa semua orang ni? Saya fikir benda tu. Saya syak lah. Saya syak mungkin sebab masa sebelum Mak Luffy panggil saya ingat saya 2015 kot dia panggil saya. 2015 ataupun 2016. Lama dah, memang lama dah dia panggil saya. 15 ataupun 16. Masa tu saya dah start aktif kat Facebook. Twitter saya tak pastilah. Dekat Facebook tu saya banyak share pasal fizik kan, share pasal falsafah dan sebagainya. Mungkin dia baca. Mungkin dia baca lah. Lepas tu dia contact saya kat Facebook. Dia contact, dan kebetulan, bukan kebetulan, maksudnya aktiviti yang saya buat ni, perkongsian dekat Facebook, dekat medsos pasal fizik, falsafah dan sebagainya ni. Dan pada masa itu pun ada penerbit yang jemput saya untuk tulis buku. Saya rasa faktor dia pada situ. Ada penerbit daripada Symptomatic Press. Dia cakap dengan saya, Zamir, kau tulis buku satu pasal fizik. Masa tu saya baru start tulis buku non-fiction lah pasal fizik. Saya tulis. Saya rasa itu faktor yang sama. Mak Luffy jemput saya. Dia jemput saya, kau nak cakap tak? Cakap apa ni? Cakap lah pasal fizik gini. Lepas tu saya pun pergilah. Time tu masih dia yang shoot lagi lah? Masa tu apa? Masa tu masih lagi dia yang record, dia yang shoot video. Dia yang shoot. Masa tu dia yang shoot. Masa tu office studio dia dekat Ceras lagi. Seri Kemangan. Kat Ceras apalah nama tempat saya lupa dah. Yalah, antara office awal lah. Interesting berjumpa. Doktor expect doktor akan viral gila-gila kat YouTube? Saya sebenarnya tak expect sangat pun. Masa awal-awal dulu tulis pun tak dapat engagement yang tinggi pun. Masa kat Facebook like pun dalam 30, 40 apa semua kan. Sekarang kalau tulis memang boleh dapat 1000, 2000 macam tu kan. Saya memang tak expect, dan saya pun tak ada, awal-awal tu memang tak ada intention pun untuk kumpul follower ramai-ramai pun. Tapi saya suka berkongsi apa yang saya belajar, suka berkongsi apa yang saya baca. Doktor rasa kenapa doktor dapat sambutan? Like almost every video kat ML Studio contoh kan, mesti pergi. Saya pun tak pasti juga. Saya mungkin bukan sebab diri saya, mungkin sebab topik yang saya cakap lah. Sebab saya rasa topik yang berkaitan dengan terutamanya pasal fizik angkasa, pasal sains kan. Saya rasa itu topik yang sebenarnya orang minat. Tapi sebab buku kat sekolah kadang-kadang orang tak minat.
budak-budak tak minat kan. Kadang-kadang orang tak minat mungkin sebab bila buku teks kadang teknikal kan, kadang-kadang agak teknikal. Jadi sains ni sebenarnya benda yang menarik bila kita sembang benda yang tak teknikal. Contoh macam fizik. Fizik ni sebenarnya kalau you buat degree dalam fizik, you mesti kena, dia sangat berat dengan matematik. Sangat berat dengan matematik, tak dapat nak elak dengan matematik. Tapi konsep dia sebenarnya konsep yang sangat menarik. Kan, tak kisahlah fizik angkasa ke, terutama fizik angkasa lah orang sangat minat kan, thermodinamik ke, pasal cahaya ke dan sebagainya. Dia sebenarnya satu konsep yang sangat menarik. Bila orang tahu ke, orang rasa kagum lah. Jadi saya rasa orang minat bukan sebab saya tau. Saya rasa sebab topik yang saya cakap. Sebab lagi satu mungkin sebab apa yang saya nampak bidang science communication dia popular dekat luar. Science communication ada bidang dia? Bukan bidang, dia aktiviti lah. Okay. Aktiviti lah, macam you communicate science dengan public. Benda tu popular lah dekat luar kan. Orang cakap orang Inggeris, orang Amerika, orang UK kan, macam Michio Kaku ke, Brian Cox dan sebagainya. So diorang ni educate public dengan sains, menjadikan sains benda yang menarik. Dan benda tu saya rasa Malaysia sangat kurang benda-benda macam tu. Jadi bila ada benda macam tu, orang budak-budak ni sebenarnya minat je. Cuba tengok kalau tanya budak-budak pasal buku Michio Kaku misalnya kata, buku tu sangat popular dulu. Dan saya kenal buku tu pada orang lain juga. Saya bukan discover sendirilah. Dan orang dan bacaan tu adalah bacaan bahasa Inggeris kan. Jadi saya pun cubalah buat sesuatu yang macam mana kita cakap pasal sains tapi dalam bahasa Melayu dan sebagainya kan. Jadi orang memang minat. Orang minat sebab topik tu sendirilah. Assalamualaikum guys. Kalau aku bagi tahu korang boleh grow audience follower korang untuk make more money online. Sama juga macam student-student aku ni, dengan satu video dah boleh generate RM1,500 sebab dia ada servis yang nak offer menggunakan skrip yang aku bagi. Ada juga student aku nak fokus on TikTok Shop dan dapat buat almost RM1,000 guys. Ini adalah peluang yang terbesar yang korang akan dapat untuk 2025 ni. Sebab apa guys? Sebab tengok ni salah satu student aku yang paling latest sekali, daripada zero almost 30k dah follower dia. And klinik Dr. Din sekarang ni memang tahap pack dia lain macam, sampai ke dah tak perlu buat banyak video sebab almost hari-hari full schedule. Kalau korang nak achieve result-result macam student aku ni semua, boleh klik link kat bawah, join aku punya online university, Audience University. Nak belajar macam mana cara student-student aku make money online, cara aku sendiri make money online, hanya RM98 je sebulan guys. Kalau aku bagi tahu korang selama ni korang buat macam-macam tapi tak berhasil, maksudnya apa? Maksudnya korang kena buat cara yang baru. Inilah peluang dia guys, join Audience University dan masuk dalam ni jangan lupa message aku pula.